Cerita pasal pembukuan Al-Quran ini panjang ceritanya. Nabi apabila mendapat wahyu al-yaum akmaltu lakum dinukum, hari ini sempurnalah agama kamu, menangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada ketika itu. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maju Johor, salam Dinamik Pasir Gudang dan salam Ramadan. Bersama saya Muhammad Aziz Zulkifli selaku moderator anda dalam kapsul Ramadan Tausiah Jiwa menelusuri sirah Rasulullah. Ustaz, apa khabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita hari ni sebenarnya dah masuk 15 Ramadan Ustaz ni. Dah masuk pertengahan dah. Ya. Orang kata dah masuk gear 2 dah. Saya kira berat badan saya dah kurang 2 kilo. Oh, Alhamdulillah. Saya tak timbang lagi, takut nak timbang. Oh, ya ke? Takut turun banyak, nanti naiknya banyak. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, topik kita pada episod yang ke-6 ni Ustaz berkenaan dengan Al-Quran Ustaz. Nuzul Al-Quran, iaitu sejarah turunnya Al-Quran dan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai wahyu. Jadi tuan-tuan para penonton semua, bagi mengupas tajuk kita pada hari ini, kita serahkan pada guru kita Ustaz Fakhrul Razi untuk mengupas. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bertemu lagi sidang penonton yang saya hormati sekalian. Mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang ceria-ceria selalu, dalam keadaan yang sentiasa bertenaga di bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Penuhi hari-hari dengan ibadah dan juga pengabdian diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita cerita tentang nuzul Quran. Satu peristiwa yang besar juga berlaku pada ketika Nabi SAW berusia 40 tahun pada ketika itu. Sebelum saya cerita tentang nuzul Quran ini, ingin saya bawa tuan-tuan, puan-puan semua sidang penonton ke belakang sikit sejarah bagaimana Nabi SAW ketika berada di Madinah, di Mekah pada ketika itu, di mana Rasulullah SAW pada kira-kira usianya antara 35 hingga 40 tahun, dia banyak bertahanus, iaitu bersendirian, bertafakur, berzikir di Gua Hira. Pada ketika itu adalah tempat dia mencari ketenangan. Kenapa ketenangan itu dicari? Sebab kita kena faham Rasulullah SAW sejak daripada kecil dia tidak suka kepada kesyirikan. Dia tidak suka kepada penyembahan berhala. Jadi kita kena faham, pernah satu ketika di Kaabah itu dikelilingi oleh berhala-berhala. Jumlahnya mengikut ahli sirah 360 berhala dikeliling Kaabah itu. Jadi satu ketika dahulu, ketika zaman Nabi SAW masih lagi dalam keadaan usia belia, maka telah berlaku banjir besar. Bila berlaku banjir besar, maka sebahagian besar bangunan Kaabah itu telah runtuh. Maka proses baik pulih itu telah melibatkan Rasulullah SAW. Kerana pembesar-pembesar Mekah pada ketika itu memilih siapakah yang patut terlibat dalam proses pembikinan semula. Ternyata di kalangan mereka meletakkan antara syarat-syaratnya adalah mereka yang tidak pernah menipu. Antaranya mereka yang tidak pernah melakukan perkara-perkara yang tak elok, berjudi dan seumpamanya. Dan Rasulullah SAW adalah pemuda yang telah terpilih untuk membina semula bangunan Kaabah itu bersama dengan beberapa orang yang lain. Jadi ketika banjir besar itu berlaku, maka 360 berhala semua runtuh. Jadi rosak semua sekali. Maka Nabi SAW membina bersama dengan tim di Mekah itu, maka dibinalah seperti mana bangunan Kaabah sekarang. Kaabah sekarang pada kadar 3 orang yang berdiri. Maknanya kalau 3 orang berdiri, itulah dia Kaabah. Sebenarnya Kaabah tu dulu jauh lebih rendah daripada yang sekarang ini. Ini kita faham. Bangunan yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim AS dan juga Nabi Allah Ismail. Jadi setelah Kaabah itu dibina semula, Nabi jadi seronok. Sebab apa seronok? Sebab tak ada lagi berhala-berhala di keliling Kaabah itu. Rupa-rupanya orang-orang Mekah ni, dia telah cari pasal tuan-tuan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dia telah import balik, bawa masuk balik berhala-berhala baru, memenuhi ruang-ruang yang ada di Kaabah pada ketika itu.
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa yang saya nak sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang diceritakan oleh Ibnu Hisham, oleh Ibnu Ishaq, ulama-ulama sirah ni menyatakan bahawa Nabi jadi rasa tak sedap hati, jadi tak seronok dia untuk nak pergi ke Kaabah lagi. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada ketika itu telah pun mengahwini Sayyidatina Khadijah, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu 35 tahun, maka dia minta izin pada Sayyidatina Khadijah untuk bertahanus. Bertahanus ni maksud bersendirian, dan tempat dia bertahanus adalah di Gua Hira. Jangan kita bayangkan Nabi SAW berada di Gua Hira tu sepanjang tahun. Bukan, ada waktu-waktu tertentu yang Nabi SAW dalam setahun Nabi akan pergi. Cuma hujung-hujung tu 6 bulan sebelum turunnya wahyu yang pertama, Nabi lebih kerap pergi ke Gua Hira itu untuk bersendirian bertafakur. Jadi tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sehinggalah pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap didatangi dengan mimpi-mimpi yang indah. Mimpi itu adalah mimpi tentang pemandangan-pemandangan yang indah. Rupa-rupanya itu adalah isyarat yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah bahawa itu adalah isyarat wahyu Allah Subhanahu taala hendak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah berlaku datangnya Jibril alaihi salam yang menyerupai satu orang lelaki yang berpakaian putih, datang jumpa Nabi SAW yang sedang bersendirian di Gua Hira. Kemudian dia peluk Nabi SAW. Iqra. Maka Nabi kata, aku tak boleh nak baca. Bacalah. Aku tak boleh nak baca. 3 kali. Sehinggalah Jibril AS menyatakan bahawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 itu. Bacalah dengan nama Tuhanmu, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan kamu. Sehingga ayat yang kelima itu, maka menggeletarlah Nabi SAW. Nabi SAW lari turun, balik ke Madinah, balik ke rumahnya pada ketika itu. Apa yang berlaku? Maka dia kata dengan Sayyidatina Khadijah, selimutkan aku. Maka Sayyidatina Khadijah, satu orang isteri yang sangat tenang, akhirnya dia pun menyelimutkan menselimutkan Rasulullah SAW. Selepas itulah barulah dia tenang. Setelah tenang baru dah dia tanya, wahai suami aku, apa sebenarnya yang berlaku? Di situlah Nabi SAW menceritakan tentang peristiwa yang berlaku di Gua Hira itu. Dan akhirnya Sayyidatina Khadijah pun tak tahu, Nabi pun tak tahu siapa yang datang peluk Nabi SAW. Sampai berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dipeluk Nabi SAW. Maka pada ketika itulah Sayyidatina Khadijah mencadangkan agar Rasulullah SAW berjumpa dengan Waraqah ibn Naufal, iaitu satu orang pendeta Nasrani pada ketika itu, untuk bertanya siapakah yang datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa jumpa dengan Waraqah bin Naufal, iaitu sepupu pada Sayyidatina Khadijah itu. Maka Waraqah bin Naufal menyatakan, Namus Akbar, itu adalah Namus Akbar. Siapakah ada Namus Akbar itu? Iaitulah malaikat Jibril alaihissalam, yang disebut sebagai istilahnya di dalam kitab Injil pada ketika itu. Namus Akbar ni adalah merujuk kepada malaikat Jibril alaihissalam. Maka fahamlah Rasulullah SAW bahawa tanda-tanda kenabian sebelum ini, kemuncaknya ialah apabila mendapat wahyu yang pertama. Ini adalah peristiwa besar yang berlaku pada 17 Ramadan ketika usia Nabi SAW 40 tahun. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi SAW setelah tahu tentang status dia sebagai Rasulullah yang telah diutuskan oleh Allah SWT membawa risalah Islam itu sendiri untuk disebarkan, maka Nabi SAW menunggu-nunggulah peristiwa, menunggu-nunggulah wahyu yang seterusnya, hingga timbul kerinduan dalam diri. Itu namanya fatrah wahyi. Fatrah wahyi itu maksudnya apa? Ada ruang senggang antara wahyu yang pertama dengan kedua. Ulama kata 6 bulan, ada ulama kata 3 bulan, ada yang kata 3 hari, sehinggalah jumlahnya 40 hari. Jadi pandangan yang kuat di kalangan ulama menyatakan bahawa tempohnya adalah 6 bulan, yang itu lebih relevan dengan cerita nuzul Quran ini. Ada yang kata 40 hari, sehingga ada yang menyatakan 3 tahun. Jadi di situlah setelah sekian lama 6 bulan itu, maka turunlah wahyu yang kedua. Wahyu kedua tu apa? Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kum fa'anzir, bangunlah beri peringatan.
maka disitulah Nabi sedar dan mula Nabi menunjukkan semangatnya untuk menyebarkan syiar Islam berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi bila orang cerita tentang nuzul Quran, dia adalah cerita tentang ayat Quran pertama diturunkan pada 17 Ramadan. Dia turun beransur-ansur yang disebut sebagai tadarus itu selama 23 tahun, iaitu pada ketika 13 tahun ketika Nabi di Mekah, dicampur dengan 10 tahun lagi ketika Nabi SAW berada di Madinah. Jadi itulah yang disebutkan peristiwa nuzul Quran. Ayat Al-Quran yang turun di Mekah dinamakan Makkiyah, ayat Al-Quran yang turun di Madinah dikenal sebagai ayat Madaniyah. Jadi ini antara peristiwa yang kita faham kenapa kita cerita tentang nuzul Quran ini. Dia adalah satu peristiwa penting kerana Al-Quran menjadi panduan, menjadi ikutan, pedoman kepada kita untuk menjalani kehidupan seharian. Kemudian disokongkan dengan hadis-hadis Nabi SAW sebagai penjelas. Jadi sebab itu Al-Quran ini turun pada Rasulullah dan Rasulullah SAW menjelaskan. Mana ayat-ayat Quran yang umum, Nabi SAW jelaskan secara terperinci. Inilah dia peranan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita, membentuk jiwa menjadi panduan ataupun tauladan kepedoman kepada kita bersama. Jadi itu antara yang saya nak ceritakan tentang nuzul Quran ini. Allahu Akbar Ustaz. Sayu kalau kita dengar kisah-kisah bagaimana turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ustaz ya. Kena pula dengan pertengahan Ramadan kita ni yang dah berlalu pergi 14 hari meninggalkan kita. Kita tak tahulah tahun depan boleh jumpa lagi ke tidak Ramadan ni Ustaz, insya-Allah. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita ada pada hari ini dapat menjadi panduan dan pegangan hidup kita, terutamanya dalam bulan Ramadan dan sepanjang kehidupan kita sehingga akhir hayat insya-Allah. Jadi jangan ke mana-mana sahabat-sahabat penonton semua. Kita akan teruskan segmen yang kedua dengan soalan-soalan yang kita akan ajukan kepada Ustaz selepas ini. Teruskan bersama dengan Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Alhamdulillah, kembali semula kita ke dalam Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Jadi Ustaz, untuk pusingan kedua ni, dalam episod ke-6 berkenaan tajuk kita pada hari ini, Nuzul Al-Quran, ada dua soalan yang saya nak ajukan pada Ustaz lah, berkenaan dengan kupasan Ustaz pada awal perbincangan kita tadi, berkenaan apakah kepentingan Nuzul Al-Quran ni bagi umat Islam sekarang ni Ustaz. Okey, peristiwa nuzul Al-Quran seperti mana saya sebutkan tadi adalah satu peristiwa besar, mana secara official ataupun secara confirmationnya lah Nabi SAW tu adalah bermula peranan dia sebagai seorang Nabi itu dengan penurunan wahyu yang pertama. Jadi sebab tu perkara tu sangat penting kerana Al-Quran ini menjadi panduan kepada kita semua. Panduan Al-Quran dan Nabi SAW tu sebagai penjelas kepada Al-Quran itu. Sebab tu wahyu diturunkan dan Nabi SAW tidak sekali-kali menyampaikan sesuatu perkara tanpa dia dipandu oleh wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maknanya apa? Apa yang diwahyukan itulah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi tak tambah-tambah, Nabi tak mandai-mandai. Yang mandai-mandai itu kita lah. Nak sebut begitu. Jadi pentingnya peristiwa nuzul Al-Quran ni kita faham bahawa nuzul Al-Quran ni adalah peristiwa untuk kita memberi peringatan kepada generasi-generasi muda terutamanya supaya mereka lebih mencintai Al-Quran. Al-Quran ini bukan sekadar untuk nak dibaca, tetapi untuk ditadabbur, memahami isi kandungannya, akhlak-akhlak yang datang daripada Al-Quran yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkara yang sangat besar dalam hidup kita lah, bagi orang-orang yang beriman ni sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita faham bahawa iktibar di dalam Al-Quran tu sepatutnya memberikan satu input yang sangat baik dalam diri kita. Kisah-kisah pembinasaan umat-umat Nabi terdahulu, perkara-perkara yang akan berlaku, semua dicerita di dalam Al-Quran.
Jadi kalau Al-Quran itu dilihat sebagai satu perkara yang remeh, maka dia pasti memberi kesan yang buruk kepada orang Islam, terutama generasi-generasi akan datang. That's why lah itu yang saya sebutkan bahawa peristiwa nuzul Al-Quran ini perlu dilihat sebagai satu peristiwa yang sangat besar. Peranan yang dimainkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang diturun secara beransur-ansur selama 23 tahun lengkap, dan akhirnya wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi apabila mendapat wahyu al-yaum akmaltu lakum dinukum, hari ini sempurnalah agama kamu, menangis Saidina Abu Bakar As-Siddiq pada ketika itu. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawa saat ataupun peranan ataupun tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah hampir berakhir. Berakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam signalnya ataupun isyaratnya itu datang daripada penurunan wahyu yang terakhir. Kerana apa yang disampaikan kepada kita adalah perkara yang patut kita pegang sungguh-sungguh. Jadi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita kena faham jugalah sebagai generasi muda ataupun orang yang nak memartabatkan Al-Quran ni, kita kena faham bahawa Al-Quran itu perlu disampaikan, dibaca, disampaikan, ditadabbur, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat wajib bagi dia adalah sifat tabligh, menyampaikan. Tadi kita menceritakan tentang perihal Al-Quran itu disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sifat tabligh tu ada dalam diri Rasulullah SAW. Kemudian dia tidak ditambah kurang. Apa yang disampaikan oleh Nabi itulah yang disampaikan oleh Allah SWT. Kemudian Nabi SAW ni sebagai tibian, iaitu menyampaikan, menjelaskan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Ini antara wahyu-wahyu yang diturunkan, caranya adalah melalui perantaraan malaikat Jibril lah. Dan disebutkan Nabi SAW diberikan tanggungjawab untuk memberi taklim. Taklim ni untuk menyampaikan ilmu daripada intipati Al-Quran. Jadi begitu juga dengan penampilan Rasulullah SAW itu menjadi uswatun hasanah, iaitu tauladan yang baik untuk dicontohi. Semua ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Sebab tu disebut akhlak Al-Quran tu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu nuzul Al-Quran yang diturunkan, kita patut lihat tu sebagai satu peristiwa yang sangat besar. Ya, betul Ustaz. Jadi kalau kita lihat di sini para penonton semua, Al-Quran itu sebenarnya bukan satu-satu yang kita sekadar jadi pegangan ataupun hiasan di rumah-rumah kita, tapi satu naskah yang boleh kita rujuk pada akhir zaman ni. Selain daripada para ulama kita, Al-Quran juga boleh jadi panduan dan juga pegangan kita untuk kita sentiasa berpegang teguh kepada akidah yang kita pegang pada saat ini, Ustaz. Untuk yang keduanya, Ustaz, pada zaman Rasulullah dulu, para sahabat belajar dengan Al-Quran direct daripada Rasulullah kan. Tapi untuk kita zaman ni, kita tak dapat nak jumpa Rasulullah dah. Jadi macam mana Al-Quran tu boleh dikumpulkan dan dibukukan? Macam mana ceritanya tu, Ustaz? Cerita pasal pembukuan Al-Quran ini panjang ceritanya, tapi kita pendekkan je lah. Sebab dah nak buka puasa ni kejap lagi ni. Cerita gitu. Jadi 13 tahun di Mekah dapat wahyu, dicampur dengan 10 tahun di Madinah dapat wahyu. 23 tahun. 23 tahun Al-Quran tu diturun secara berperingkat-peringkat melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi pada ketika wahyu tu diturunkan, maka Nabi SAW telah melantik yang disebut sebagai kutab. Kutab ni kutabul wahyi, iaitu penulis-penulis yang masa penulis-penulis wahyu. Bila Al-Quran, ayat Quran baru turun, maka sahabat-sahabat Nabi seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, ini antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang diberi tanggungjawab. Termasuklah Abdullah bin Mas'ud yang semalam kita cerita tentang perang Badar, 2 hari lepas kita cerita pasal perang Badar tu. Ibnu Mas'ud juga antara penulis Al-Quran yang diberikan tanggungjawab oleh Rasulullah SAW. Mereka pada masa tu tulis dekat kulit-kulit binatang, mereka tulis dekat tulang-tulang unta yang disembelih lah. Kemudian mereka tulis di pelepah kurma, mereka tulis dekat batu-batu. Jadi banyaklah lambakan-lambakan kulit ataupun pelepah kurma pada ketika itu yang ditulis ayat Quran, wahyu yang turun pada Nabi SAW.
Jadi benda tu berlarutan dan ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang menghafal. Antara mereka yang menghafal adalah di kalangan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni orang yang duduk dekat Masjid Nabawi. Kalau kita bagi Masjid Nabawi tu, dia ada satu kawasan tu, tempat tu adalah tempat duduknya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni dia bukan gelandangan, memang dia orang miskin. Ahlus Suffah ni selalu juga dibantu oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tapi tugas dia untuk menghafal Al-Quran. Inilah dia mereka yang telah dihantar oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah pada ketika itu. Jadi bila wafatnya Nabi SAW, maka pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada ketika itu melalui satu fasa peperangan yang disebut sebagai peperangan Yamamah. Yamamah ni peperangan yang antara orang Islam dengan tentera Musailamatul Kazzab, Nabi palsu. Peperangan Yamamah ni dia Musailamatul Kazzab ni dia banyak sangat pengikut. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghantar tentera-tenteranya, termasuklah tentera-tentera di kalangan mereka-mereka yang menghafaz Al-Quran. Jadi apabila mereka ni terlibat dalam peperangan, maka ramailah penghafaz Al-Quran tu yang terbunuh dan jumlahnya bukan sedikit, banyak. 70 orang. Dan akhirnya timbul kebimbangan dalam diri Sayyidina Umar Al-Khattab pada ketika itu, dan akhirnya Sayyidina Umar memberikan pandangan kepada khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar, tentang kebimbangan tentang apa? Kerana ramainya penghafal Al-Quran, jadi takut Al-Quran ini tidak terpelihara. Jadi apa yang berlaku? Maka Sayyidina Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran yang telah ditulis di pelepah-pelepah kurma semua, dibukukan, diletak dalam satu naskah. Itu adalah pembukuan kali pertama. Jadi dipegang naskah tu sampailah zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sayyidina Umar masih pegang lagi. Bila wafatnya Sayyidina Umar telah memberi wasiat tu ke naskah tadi tu kepada Hafsah, anak dia. Sehinggalah pada zaman Sayyidina Uthman Affan sebagai khalifah pada ketika itu, maka apa yang berlaku? Telah banyak berlaku perkembangan Islam di sana sini, maka wujud dialek-dialek yang berbeza, qiraat-qiraat yang berbeza. Jadi tak standard, takut yang sini baca lain, sini baca lain, yang ini macam kita lah. Kita orang Johor slang Johor, pergi Kelantan slang orang Kelantan. Jadi tak ada satu dialek yang standard. Makanya timbullah cadangan pada ketika itu bahawa sahabat Nabi yang dikenali sebagai pemegang rahsia Rasulullah SAW, dia sangat rapat dengan Nabi dan banyak menerima benda-benda yang orang Nabi tak cerita pada orang lain, tapi cerita pada dia. Siapa dia? Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Maka dia mencadangkan, wahai Uthman, sekarang ni banyak dah empire Islam telah meluas pada ketika itu, dan banyak di kalangan kawasan-kawasan wilayah-wilayah tu yang mereka tak ada dialek Quraisy, mereka tak menggunakan dialek Quraisy. Sebab tu nanti kita akan dapat lihatlah ada kira-kira yang bunyi macam pelik-pelik sikit. Tapi dengan pandangan Huzaifah Al-Yamani itu, maka Sayyidina Uthman pun telah mengerahkan untuk usaha membukukan sekali lagi penyusunan semula Al-Quran itu yang turut diketuai oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu untuk menulis, dan akhirnya menjadilah satu mazhab yang dikenali sebagai mazhab Utsmani yang kita guna sampai hari ini. Itu proses dia. Jadi kalau orang sekarang ni, Al-Quran yang kita baca hari ini, dia menggunakan mazhab Utsmani, itu nama je. Dah distandardkan ikut lahjah ataupun ikut dialek orang Arab Quraisy pada ketika itu. Jadi sekarang ni kita baca Al-Quran ni, kita tak ikut bahasa kita. Kok yang ada kata kita orang Jawa ke orang Bugis, kita tak guna dialek tu. Kita guna dialek Arab. Itu. Cuma orang Melayu ni kadang dialek dia punya slang dia tu dia boleh ikut Arab lagi. Sebab tu orang Arab pun terkejut kita boleh baca Quran lagi baik daripada dia, Ustaz. Ya itu sebab kita punya lidah ni alhamdulillah lah, Allah SWT bagi kelebihan. Lidah belacan orang kata. Lidah belacan saya baru tahu ni. Kita belacan-belacan ni rasa lapar pula. Allah Akbar. InsyaAllah sikit lagi nak buka puasa kita, Ustaz. Okey, begitulah sahabat-sahabat semua. Topik berkenaan nuzul Al-Quran. Jadi apa yang dikongsikan oleh Ustaz, Al-Quran yang kita ada itu jadikanlah sebagai panduan dan pegangan, bukan sekadar untuk kita baca, tapi tadabbur dan fahamilah ia. Kerana guru saya pernah pesan, Ustaz, buat ibadah ni kita jangan terikut-ikut, tapi kita kena mengikut.
Maksudnya kalau kita tengok orang baca Quran, kita pun ikut baca Quran. Tapi kita tak faham kenapa kena baca Quran, apa isi kandungan Al-Quran. Begitulah Ustaz. Jadi terima kasih kepada para penonton semua yang masih kekal dan setia menonton kita sehingga akhir program ini. Berjumpa lagi kita pada episod yang akan datang dalam program Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.